PPS Amanda dan saya PPS Ilya. Kami akan membawa anda ke Perpustakaan Desa Kampung Cerating. Jom kawan-kawan ikut kami. Perpustakaan Desa Kampung Cerating Kuantan merupakan satu inisiatif kerajaan di bawah PNM bagi menarik minat masyarakat untuk mengamalkan budaya membaca. Puan Sahana, boleh saya tanya soalan? Boleh. Bilakah Perpustakaan Desa beroperasi? Perpustakaan Desa beroperasi daripada hari Selasa hingga Sabtu mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang. Dan waktu tutup operasi hari Ahad dan Isnin. Terima kasih Puan Sahana. Bersama saya hari ini ialah Encik Zulkifli bin Muhammad Ali merupakan penyelia Perpustakaan Desa Zon 1 Kuantan. Apa khabar Encik Zulkifli? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk ditemu bual. Sama-sama. Soalan pertama, apakah tujuan utama Perpustakaan Desa ini ditubuhkan? Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan utama perpustakaan ditubuhkan adalah untuk merapatkan hubungan penduduk di kawasan pedalaman dengan perpustakaan serta memudahkan penduduk terbabit untuk meminjam buku dan menggunakan kemudahan yang ada di perpustakaan. Soalan yang kedua pula, apakah kemudahan yang disediakan untuk murid atau penduduk kampung di perpustakaan ini? Kemudahan yang ada seperti buku daripada buku falsafah, buku agama dan buku cerita semua ada. Perpustakaan juga menyediakan kemudahan komputer serta internet dan juga bersedia untuk mengajar penduduk dan murid-murid untuk belajar membaca dan cara menggunakan komputer, insya-Allah. Akhir sekali, apa nasihat Cik Zul kepada murid-murid yang kurang minat membaca? Untuk yang kurang membaca, jomlah kita datang ke perpustakaan di mana yang berhampiran dengan rumah anda ataupun sekolah anda. InsyaAllah pihak perpustakaan akan membantu anda untuk membaca juga menggunakan komputer dan juga perpustakaan juga akan mengadakan aktiviti yang ringkas untuk anda untuk menarik minat diorang semua datang. Terima kasih banyak Encik Zulkifli. Terima kasih sama-sama. Semoga Perpustakaan Desa Cerating terus maju. InsyaAllah. Kawan-kawan, seronok tak datang Perpustakaan Desa? Seronok!